kita ni orang Kelantan tok. Kita nak ke apa? Ke Lainer satunya. Lainer, lepas tu kita nak komersialkan masak apa ni orang kata makan tradisi betul. Ni tradisi kita nak komersialkan, maksudnya nak bagi seluruh orang rasa lah. So kita bawanya daripada Kelantan kita ke Penang. Itulah puncanya dia. Itulah objektif dia lah. Objektif kita tu. So jadi mula-mula nego sini memang bermula dengan besar selalu kau kan? Tidak, kita punya nego ni daripada kemah kecil je, tepi jalan dulu. Lepas tu bila tengoknya potensi yang orang kata potensi yang bagus orang kata. Ada demand di Pulau Pinang ni. So kita ambil keputusan dengan risiko yang tinggi untuk bukanya warung stesen Kelantan di Pinang ni. So jadinya masa kita pergi ke belakang lah sikit dok. Masa kemah dulu dok.